Nak tahu rahsia di sebalik penyata kewangan yang boleh dipercayai? Jom kita bongkar 4 andaian utamanya. Bayangkan kalau semua syarikat nak ada cara rekod sendiri, pening kan? Memang susah nak faham prestasi sebenar. Sebab itulah perakaunan ada 4 undang-undang utama. Okey, jom kita tengok satu persatu. Inilah dia 4 tiang serinya. Entiti berasingan, usaha berterusan, wang sebagai ukuran dan tempoh perakaunan. Okey, yang pertama, entiti berasingan. Apa benda ni sebenarnya? Jom kita fahamkan. Senang cerita, bisnes dan pemilik adalah 2 orang yang berbeza. Duit bisnes bukan duit peribadi. Contohnya, duit beli stok barang adalah duit syarikat. Duit belanja peribadi, jangan campur aduk. Seterusnya, tiang kedua iaitu andaian usaha berterusan. Dengar macam menarik kan? Maksudnya, kita anggap bisnes ini akan terus beroperasi, bukannya nak bungkus esok lusa. Andaian ni penting tau. Tanpanya, macam mana bank nak bagi pinjaman jangka panjang pada bisnes? Okey, bisnes dah asing dan akan berterusan. Tapi macam mana kita nak ukur nilainya? Di sinilah kita guna wang sebagai ukuran. Semua transaksi mesti direkodkan dalam satu mata wang. Kalau di Malaysia, mestilah guna ringgit. Tak boleh campur-campur mata wang lain. Baru senang nak bandingkan. Ya, simbol ringkas inilah yang menjadi bahasa universal untuk semua laporan kewangan di Malaysia. Dan yang terakhir, tiang keempat, tempoh perakauntan. Macam mana nak ukur prestasi ikut masa? Kita bahagikan hayat bisnes kepada tempoh tertentu. Contohnya, bulanan, suku tahunan atau tahunan. Kenapa penting? Supaya senang nak bandingkan untung bulan ni dengan bulan lepas. Baru nampak progresnya. Jadi, 4 andaian inilah yang menjadi asas untuk penyata kewangan yang kukuh dan telus. Ingat ya, 4 tiang ni memastikan laporan kewangan bisnes anda konsisten dan boleh dipercayai. Jadi, cuba anda fikirkan, untuk bisnes kecil yang baru nak mula, andaian mana agaknya yang paling susah?